Kita masuk, kita tengok ni pintu comel kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah. Assalamualaikum. Comel pintu dia. Dia bagi dah aset-aset awak. Tebal, kualiti, sangat-sangat cantik. Ni bahagian ruang tamu dia. Comel, agak nice. Kita guna konsep ceiling tinggi. Ni kat tepi kita ada sliding door. Sliding door kat tepi. Jom kita tengok. Luah lagi ni lagi. Living area yang kedua luah lagi. Jom kita masuk ke master bedroom pula. Master bedroom agak nice. Dan macam biasa kita ada tandas. Okay. So untuk tetamu jangan risau, kita ada tandas kat luar juga. Tandas kat luar pun kita sedia juga. Ni bilik yang kedua. Bilik kedua ni tandas dia kongsi dengan bilik yang ketiga. Jom kita masuk bilik yang ketiga. Ni bilik yang ketiga. Tandas kongsi dengan bilik yang kedua.